Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 7, kelas BMCO 3102 Kesantunan Berbahasa, dan kami akan membentangkan kajian kami yang bertajuk Analisis Kesantunan dalam video iklan oleh Khairul Amin di aplikasi TikTok. Dalam era globalisasi ini, TikTok menjadi salah satu platform media sosial yang penting dalam komunikasi dan pemasaran digital. Oleh itu, aspek kesantunan berbahasa perlu diberi perhatian bagi memastikan komunikasi yang berkesan dan beretika. Kajian ini memfokuskan kepada penggunaan kesantunan berbahasa dalam video iklan Khairul Amin di aplikasi TikTok dengan menggunakan teori kesantunan Tenas Effendi, dan kajian ini juga bertujuan untuk mengenal pasti bentuk bahasa yang digunakan oleh Khairul Amin dalam komunikasi pemasaran digital beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Zulhamizan bin Zuljaini, nombor metrik 2416953, akan meneruskan pembentangan pada hari ini, iaitu kajian mengenai amalan kesantunan berbahasa menurut teori Tenas Effendi di platform media sosial dengan memfokuskan kepada seorang pempengaruh terkenal iaitu Khairul Amin. Seperti yang kita sedia maklum, penggunaan teknologi dalam berkomunikasi kini berkembang begitu pesat dengan kehadiran pelbagai aplikasi media sosial. Kebanyakan pempengaruh, terutamanya Khairul Amin, menggunakan komunikasi yang aktif dalam platform media sosial seperti TikTok untuk mempromosikan produk. Namun, kajian ini bertitik tolak daripada satu permasalahan yang kian meruncing, iaitu kesantunan dalam komunikasi didapati semakin berkurangan, terutamanya di media sosial, seperti mana yang telah dikemukakan oleh Indirawati Zahid pada tahun 2023. Oleh hal yang demikian, penerapan kesantunan dalam mempromosikan iklan dan produk perlu diteliti dengan serius. Atas sebab inilah kajian ini dijalankan untuk meneliti aspek kesantunan yang digunakan oleh Khairul Amin melalui kerangka teori Tenas Effendi. Beralih pula kepada objektif kajian, terdapat dua sasaran utama yang telah ditetapkan, iaitu objektif pertama, mengenal pasti bentuk kesantunan berbahasa yang digunakan dalam video iklan Khairul Amin di aplikasi TikTok, dan objektif kedua, menganalisis penggunaan bahasa tersebut berdasarkan teori kesantunan Tenas Effendi yang merangkumi tiga elemen utama, iaitu bahasa menaik, bahasa menurun dan bahasa mendata dalam komunikasi tersebut. Baiklah, kini kita beralih kepada metodologi kajian. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan reka bentuk analisis kandungan. Dan kajian ini dijalankan dengan meneliti penggunaan bahasa dalam video iklan Khairul Amin di TikTok ini. Dan fokus utama kajian ini adalah untuk mengenal pasti bentuk kesantunan berbahasa berdasarkan teori kesantunan Tenas Effendi. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada kaedah pengumpulan data dalam kajian ini. Pertama sekali, data dikumpul melalui kaedah pemerhatian dan analisis dokumen. Pengkaji memerhati beberapa video TikTok Khairul Amin yang mengandungi unsur-unsur kesantunan ketika mempromosikan produk beliau, dan seterusnya video-video tersebut ditonton berulang kali bagi mengenal pasti penggunaan bahasa yang santun. Dan selain itu juga, dialog, ujaran dan kata sapaan direkod untuk tujuan analisis. Seterusnya, instrumen kajian. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini ialah telefon pintar dan juga nota lapangan. Telefon pintar digunakan untuk mengakses video TikTok yang dipilih, manakala nota lapangan pula digunakan untuk mencatat ujaran dan maklumat penting yang mempunyai unsur-unsur kesantunan bagi memudahkan proses analisis dijalankan. Baiklah, kini kita beralih kepada kaedah analisis data. Bagi menganalisis data, semua ujaran yang diperoleh daripada video TikTok terlebih dahulu ditranskripsikan. Seterusnya, data dikelaskan mengikut teori kesantunan Tenas Effendi kepada tiga kategori, iaitu bahasa menaik, bahasa mendata dan akhir sekali bahasa menurun.
Data kemudian dianalisis bagi melihat bentuk kesantunan bahasa yang digunakan dalam komunikasi Khairul Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembentang sebelum ini dan saya Amir Zuhilmi bin Muhammad Zamri. Nombor metrik 2419103 akan bentangkan tentang sorotan literatur dan juga kerangka teori. Baik, untuk kajian yang pertama daripada Muhammad Zafran Anas, Ahmad Nur Kushairi dan juga Nurul Akmi Badrul Hisham pada tahun 2022 bertajuk Analisis Estetika Penerbitan Kandungan Kreatif Video Media Sosial, kajian terhadap Instagram Khairul Amin. Kajian ini memberikan asas yang kukuh tentang pembentukan penjenamaan pribadi digital menerusi kandungan video. Antara dapatan utama kajian tersebut ialah terdapat berkaitan yang kuat antara kualiti penerbitan video dengan persepsi profesionalisme pempengaruh dalam kalangan audiens. Selain itu, gaya bahasa santai dan intonasi yang unik daripada Khairul Amin sendiri berjaya mewujudkan kesan seolah-olah penonton sedang berbual secara langsung dengan beliau. Pendekatan minimalis dari aspek grafik turut membantu penonton memberi fokus sepenuhnya kepada subjek utama dalam video. Namun begitu, kajian ini mempunyai dua jurang yang ketara, iaitu yang pertama ialah kajian ini hanya memfokuskan platform Instagram, sedangkan TikTok juga mempunyai algoritma dan budaya interaksi yang berbeza. Kedua, kajian tersebut lebih tertumpu kepada aspek teknikal estetika media semata-mata, tanpa menilai strategi kesantunan berbahasa dari sudut sosiolinguistik. Inilah jurang yang cuba diisi oleh kajian kami nanti. Baik, untuk kajian kedua pula kami ada kajian oleh Nur Habibah Cik Rosdi, Muhammad Anas Abdul Rahim dan juga Fanu Priya Santiatan pada tahun 2025 yang bertajuk Kesantunan Berbahasa dalam Perniagaan Penstreaman Langsung TikTok daripada Dato' Alha Alfa yang diterbitkan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia. Kajian ini menggunakan pendekatan pragmatik untuk menganalisis penggunaan bahasa santun dalam sesi siaran langsung di TikTok. Jabatan kajian menunjukkan bahawa penggunaan kata sapaan seperti terima kasih, assalamualaikum dan juga jemput beli berjaya mewujudkan hubungan positif antara penjual dengan pembeli. Selain itu, nada percakapan yang lembut turut membantu meningkatkan keyakinan pengguna terhadap produk yang dipasarkan. Itu saja. Kita akan beralih pula kepada kerangka teori. Baik, bagi kerangka teori, kami menggunakan teori kesantunan bahasa yang dikemukakan oleh Tanas Effendi, menerusi karya beliau iaitu Kesantunan dan Semangat Melayu yang diterbitkan pada tahun 2011. Teori ini kami pilih kerana ia sangat berkait rapat dengan budaya komunikasi masyarakat Melayu, khususnya dalam aspek penggunaan bahasa yang sopan dan beradab. Selain itu, teori ini amat sesuai digunakan dalam konteks media sosial seperti TikTok kerana kandungan video iklan bukan sahaja bertujuan untuk menyampaikan maklumat produk, malah berfungsi juga untuk membina hubungan mesra dan kepercayaan kepada khalayak. Selain itu, menurut Tanas Effendi pada tahun 2011, kesantunan berbahasa dalam budaya Melayu dapat dilihat melalui tiga bentuk iaitu bahasa mendaki, bahasa mendata dan juga bahasa menurun. Pertama, bahasa mendaki iaitu penggunaan bahasa yang lebih sopan dan hormat apabila seseorang berkomunikasi dengan individu yang lebih tinggi kedudukannya. Dalam kajian ini, bahasa mendaki dapat dilihat apabila Khairul Amin menggunakan ungkapan yang menghormati pengguna seperti kata sapaan yang lembut dan juga merendah diri ketika menyampaikan iklan. Yang kedua adalah bahasa mendata iaitu bahasa yang santai dan mesra antara individu yang setaraf. Ini dapat dilihat juga melalui gaya pertuturan Khairul Amin yang tidak terlalu formal serta penggunaan unsur humor yang bersesuaian menjadikan penyampaian iklan lebih mudah diterima oleh pengguna TikTok terutamanya pada golongan muda. Yang ketiga adalah bahasa menurun iaitu bahasa yang digunakan oleh individu berstatus lebih tinggi walaupun begitu Tanas Effendi menegaskan bahawa bahasa menurun dalam budaya Melayu tetap perlu mengekalkan unsur kesopanan dan ini dapat dilihat apabila Khairul Amin memberikan penerangan produk ataupun arahan kepada pekerja beliau dengan cara yang sopan dan juga tidak memaksa. Baik, pemilihan teori ini adalah kerana disokong oleh beberapa kajian yang terkini iaitu dari sebagai contoh, yang pertama adalah kajian daripada Roslah Keating dan juga rakan-rakan pada tahun 2022 menyatakan bahawa kesantunan bahasa merupakan manifestasi budaya yang mencerminkan nilai hormat dan juga kehalusan budi. Yang kedua adalah kajian daripada Nur Hani Suhaimi dan Muhammad Nikmat Pelet pada tahun 2024. Beliau menjelaskan bahawa bahasa yang santun mencerminkan peribadi mulia seseorang penutur sekaligus membentuk imej positif pencipta kandungan di TikTok. Dan selain itu daripada kajian yang terakhir iaitu daripada Zarian Nurliana Aminuddin dan rakan-rakan pada tahun 2022,
turut menegaskan bahawa penyampaian bahasa yang jelas dan sopan adalah kunci kepada komunikasi yang berkesan. Itu sahaja daripada saya teruskan kepada pembentang yang seterusnya. Seterusnya, mari kita beralih kepada slide dapatan kajian bagi objektif pertama. Secara keseluruhannya, kajian mendapati bahawa Khairul Amin telah berjaya mengaplikasikan unsur kesantunan berbahasa yang sangat baik dalam penyampaiannya. Beliau menggunakan gaya bahasa yang santai, mesra dan sopan. Pendekatan ini amat bersesuaian dengan konteks penyampaian di media sosial dan sangat tepat dengan profil sasaran audiens beliau. Berdasarkan analisis yang bersandarkan kepada teori Tenas Effendi pada tahun 2011, kajian ini telah mengenal pasti dua bentuk kesantunan utama yang digunakan oleh beliau, iaitu bahasa mendaki atau menaik dan juga bahasa mendatar. Yang pertama, penggunaan bahasa menaik. Dalam video-videonya, Khairul Amin kerap menggunakan ujaran penghargaan seperti ucapan terima kasih yang dilontarkan dengan nada suara yang lembut. Penggunaan bahasa menaik ini jelas bertindak sebagai lambang penghormatan beliau kepada para penonton dan beliau menyampaikannya tanpa sebarang nada yang bersifat mendesak. Yang kedua, penggunaan bahasa mendatar. Untuk makluman semua, ini merupakan bentuk kesantunan yang paling dominan digunakan oleh beliau. Melalui gaya bahasa yang santai dan bersahaja, beliau berjaya memecahkan tembok formaliti, lantas mewujudkan satu hubungan yang berasa lebih dekat, mesra dan akrab dengan audiens. Sebagai rumusannya untuk objektif pertama ini, dapatlah disimpulkan bahawa penggunaan bahasa santun oleh Khairul Amin ini berjaya mengekalkan batas kesantunan tanpa perlu menggunakan sebarang bahasa kesat. Malah, pendekatan berhemah inilah yang sebenarnya menjadi faktor penting dalam melonjakkan serta meningkatkan keberkesanan strategi pemasaran beliau di platform media sosial. Seterusnya, mari kita telusuri dapatan kajian bagi objektif kedua. Secara keseluruhannya, Khairul Amin terbukti mengamalkan kesantunan berbahasa. Beliau menggunakan gaya bahasa kreatif yang bersesuaian dengan konteks media sosial semata-mata untuk menarik minat penonton. Dapatan ini kemudian dipecahkan kepada dua bentuk penggunaan bahasa, iaitu yang pertama, penggunaan bahasa menaik. Gaya bahasa ini digunakan sebagai tanda penghormatan kepada penonton. Tindakan ini bukan sahaja membuatkan pelanggan berasa dihargai, malahan secara tidak langsung memelihara identiti budaya masyarakat Melayu yang kaya dengan budi bahasa. Dan yang kedua, penggunaan bahasa mendatar. Beliau turut menggunakan gaya bahasa santai dan bersahaja yang amat signifikan untuk menarik minat golongan generasi Z. Bahasa mendatar ini juga dilontarkan dengan intonasi yang lembut tanpa sebarang unsur paksaan maupun bahasa kasar. Sebagai kesimpulannya, kajian ini membuktikan bahawa penggunaan bahasa yang mengikut konteks, penjagaan intonasi dan pemilihan perkataan yang betul adalah amat penting. Menurut Muhammad Anas Abdul Rahim dan rakan-rakan pada tahun 2025, elemen-elemen ini ialah kunci utama untuk memastikan kredibiliti penjual dan membina keyakinan penonton terhadap produk yang dipromosikan. Seterusnya, kita beralih kepada bahagian cadangan kajian. Berdasarkan hasil kajian ini, kami mencadangkan supaya kajian yang lebih mendalam dan menyeluruh dilakukan terhadap penggunaan kesantunan berbahasa, khususnya dalam video iklan di aplikasi TikTok. Selain itu, pengkaji akan datang juga boleh menggunakan teori kesantunan Tenas Effendi sebagai kerangka analisis utama yang memfokuskan kepada aspek bahasa mendaki, bahasa mendatar dan juga bahasa menurun. Bagi mendapatkan pemahaman yang lebih terperinci tentang makna tersirat dan gaya penyampaian, penggunaan kaedah kualitatif melalui analisis kandungan adalah sangat digalakkan. Akhir sekali, kami juga mencadangkan agar skop kajian ini diperluaskan lagi ke platform digital yang lain seperti YouTube, Instagram dan juga Facebook. Sekarang mari kita lihat refleksi daripada kajian yang telah dijalankan ini. Secara keseluruhannya, kajian ini sebenarnya berjaya menjelaskan dengan sangat baik tentang cara untuk kita mengamalkan penggunaan bahasa yang sesuai
mengikut teori Tenas Effendi. Apa yang menariknya, kita dapat melihat bahawa penggunaan bahasa yang santun ini bukanlah terhad ketika mempromosikan barangan dalam video iklan sahaja. Malahan ia amat penting untuk dipraktikkan dalam kehidupan seharian kita. Tuntasnya, kajian ini juga berjaya mengetengahkan semula keindahan budaya orang Melayu yang memang sejak azali lagi sentiasa mengutamakan nilai kesantunan dalam setiap perlakuan. Sebagai kesimpulan, bagi menutup tirai pembentangan kami, kajian ini telah membuktikan dengan jelas bahawa kesantunan berbahasa memainkan peranan yang teramat penting dalam dunia komunikasi digital pada hari ini. Penggunaan bahasa yang sopan, mesra dan bersesuaian dengan konteks dalam video iklan Khairul Aming terbukti berjaya meningkatkan keberkesanan penyampaian mesej di samping membina hubungan yang sangat positif dengan para audiens. Oleh yang demikian, amalan kesantunan berbahasa ini perlulah terus dipelihara dan diamalkan oleh semua pihak kerana ia bukan sahaja mampu mewujudkan komunikasi yang lebih berkesan dan beretika, malahan turut memberikan impak yang sangat positif kepada keharmonian masyarakat kita. Sekian sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.